Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Harisha Pentaya, A208-628 dari kumpulan 1, set 14. Dan hari ini kami sekumpulan akan membentangkan tentang topik 2, konsep etika dan peradaban. Pembentangan ini merangkumi 5 subtopik utama, iaitu pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban, peradaban globalisasi, konsep etika, konsep peradaban dan kesimpulan. Ini lebih memperkenalkan tentang konsep asas etika dan peradaban yang diaplikasikan di antara masyarakat dinamik kita. Dan ia juga menelusuri tentang perkembangan idea dan amalan kedua-dua konsep, iaitu konsep etika dan konsep peradaban dari beberapa zaman sejak dahulu hingga kini. Kita juga memberi fokus tentang sejarah pemikiran etika Eropah dan pengaruhnya terhadap dunia luar. Secara keseluruhannya, pembentangan ini dijalankan untuk mengajar dan memberikan kita kefahaman tentang bagaimana etika dan peradaban berkembang serta membentuk masyarakat kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Lais Muhafizi, nombor metrik A209-391. Seterusnya, saya akan menerangkan pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di alam Melayu. Pertama, pergerakan idea di alam Melayu dipengaruhi oleh agama, adat dan juga perdagangan. Sebagai contohnya, kedatangan Islam ke Melaka pada abad ke-15 yang membawa konsep akhlak seperti amanah dan adil, yang mengubah cara masyarakat berniaga dan juga berurusan. Kedua, adat sangat ditekankan dalam kehidupan harian, misalnya dalam adat pepatih dan juga adat temenggung. Masyarakat diajar menjaga sopan santun dan maruah keluarga. Bila Islam datang, adat-adat ini disarikan dengan syariat. Sebagai contohnya, adat perkahwinan yang mula mengutamakan akad nikah secara Islam. Ketiga, melalui perdagangan Nusantara, berlaku penyebaran ilmu dan budaya. Sebagai contohnya, hubungan perdagangan Melaka dengan pedagang Arab dan Gujarat yang memperkenalkan tulisan Jawi serta konsep etika pedagang. Manakala perdagangan Cina membawa unsur diplomasi dan budaya saling hormat. Keempat, institusi kesultanan menjadi pusat pentadbiran yang menegakkan etika. Contohnya, hukum khana Melaka yang menetapkan peraturan seperti larangan rasuah, hukuman bagi pencuri serta tanggungjawab pemerintahan yang menjaga rakyat, yang menunjukkan nilai etika yang sangat jelas dalam pemerintahannya. Kelima, amalan etika masyarakat dapat dilihat dalam kehidupan harian seperti gotong royong kampung, tolong-menolong semasa kenduri dan budi bahasa ketika berkomunikasi. Ini semua memastikan hubungan sosial kekal harmoni. Akhir sekali, semua ini membentuk peradaban alam Melayu. Sebagai contohnya, bahasa Melayu dijadikan lingua franca di pelabuhan Melaka sehingga memudahkan pedagang dari pelbagai bangsa berurusan. Perkembangan sastera Melayu klasik seperti hikayat Hang Tuah memahamkan nilai keberanian, kesetiaan dan juga adab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Aufa binti Zaidi. Saya akan membentangkan tentang pergerakan idea dan amalan etika dalam peradaban. Pertama sekali, kita melihat kepada asas yang membentukkan peradaban. Setiap tamadun besar seperti Confucianism, Buddhism, Hinduism dan Islam membawa nilai utama masing-masing. Antaranya termasuklah ketaatan, konsep karma, keseimbangan hidup, keadilan dan tanggungjawab moral. Nilai-nilai ini bukan sekadar ajaran tetapi menjadi asas kepada pembentukan tingkah laku dan etika masyarakat. Mereka membentuk identiti, cara berfikir serta bagaimana manusia berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya ialah peranan tradisi. Tradisi memainkan fungsi penting dalam memastikan masyarakat kekal teratu. Sebagai contoh, dalam masyarakat timur, konsep ketaatan anak kepada ibu bapa sangat ditekankan. Dalam ajaran Tao pula, manusia perlu mencari keseimbangan dengan alam. Manakala ajaran Dharma dalam agama Hindu menegaskan kewajipan dan tanggungjawab moral setiap individu. Semua tradisi ini menjadi panduan hidup yang mengawal perlakuan masyarakat supaya kekal harmoni dan aman. Seterusnya, peradaban juga berkembang melalui pertukaran budaya.
Laluan perdagangan seperti laluan sutera dan perdagangan maritim telah menjadi jambatan penyebaran agama, bahasa, idea dan teknologi. Apabila pedagang, cendekiawan dan pelancong bertemu, mereka saling berkongsi ilmu dan cara hidup. Inilah yang membawa kepada toleransi, kefahaman antara tamadun serta penciptaan inovasi yang lebih maju. Kemudian kita lihat kepada institusi pemerintahan. Kerajaan pada zaman dahulu bukan sahaja mentadbir tetapi juga mendidik rakyat tentang etika. Sebagai contoh, konsep mandat syurga di China yang menekankan bahawa pemerintahan hanya boleh memimpin jika mereka berakhlak baik. Begitu juga dengan konsep dharma yang menekankan keadilan dan tanggungjawab pemimpin. Melalui undang-undang dan sistem pentadbiran yang kukuh, pemerintahan memastikan masyarakat berada di dalam keadaan aman dan stabil. Selain itu, amalan masyarakat juga memainkan peranan yang penting seperti nilai kekeluargaan, hormat kepada orang tua, adat sopan, semangat kerjasama dan hubungan kejiranan yang menjadi tunjang kepada keharmonian sosial. Masyarakat bukan hanya hidup bersama tetapi saling membantu dan menghormati batas masing-masing. Akhir sekali, peradaban menyumbang banyak perkara penting kepada dunia. Antara ialah sistem tulisan, ilmu matematik termasuk konsep sifar, perubatan tradisional, seni bina keagamaan serta pelbagai inovasi lain. Semua pencapaian ini bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat ketika itu, tetapi turut membina asas kepada perkembangan tamadun global pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Zulkifli akan menerangkan berkenaan dengan pergerakan idea dan amalan etika peradaban pengaruh tamadun India. Pengaruh tamadun India bermula di lembah Indus dengan kedatangan pedagang, pengembara dan juga pendeta yang datang daripada India bukan sahaja membawa barang dagangan tetapi turut membawa bersama mereka bahasa, agama, adat dan juga budaya mereka. Kesan daripada pengaruh tamadun India ini kekal sehingga hari ini dan masih diamalkan selagi perkara itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pengaruh tamadun India dapat dilihat dalam beberapa aspek, iaitu salah satunya ialah daripada aspek agama dan juga kepercayaan. Kedatangan pendeta, pengembara dan juga pedagang daripada India membawa bersama mereka iaitu agama Hindu dan juga Buddha. Bersama-sama dengan agama ini, muncul juga iaitu konsep karma, rezeki dan juga pembalasan yang mempengaruhi cara berfikir masyarakat. Selain daripada itu, wujud juga sambutan perayaan Deepavali dan juga sambutan Wesak yang sering dilakukan di Batu Cave Selangor. Selain itu, aspek kedua iaitu ialah pemerintahan. Daripada segi pemerintahan, raja dianggap mempunyai kedudukan tertinggi dan rakyat berada di bawah pemerintahannya. Raja dianggap sebagai suci dan disamakan dengan golongan dewa. Pengaruh tamadun India turut memperkenalkan konsep itulah iaitu hukuman akibat penderhakaan terhadap golongan raja. Pengaruh India juga dapat dilihat dengan kewujudan adat istiadat di raja seperti pertabalan, penggunaan simbol kebesaran raja dan aspek protokol istana yang masih diamalkan sehingga kini. Aspek berikutnya ialah daripada adat dan budaya. Beberapa budaya yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia pada hari ini berakar umbi daripada pengaruh India. Antaranya ialah adat melenggang perut, pemakaian inai di tangan dan kaki ketika majlis perkahwinan, adat membelah mulut bayi yang kini dalam Islam digantikan dengan amalan tahnik, dan juga penggunaan bunga malai, bunga melur ataupun bunga melur dalam upacara tertentu. Hal ini jelas menunjukkan kesinambungan budaya yang diamalkan oleh masyarakat hari ini adalah daripada pengaruh tamadun India dahulu. Daripada aspek bahasa dan pengetahuan pula, bahasa Melayu banyak menerima pinjaman daripada bahasa Sanskrit, terutamanya istilah berkaitan dengan agama, kebudayaan dan juga pemerintahan. Dalam bidang ilmu pula, pengaruh India menyumbang kepada perkembangan ilmu matematik, astronomi dan perubatan Ayurveda serta ilmu sains dan teknologi daripada kitab Veda. Akhir sekali, itu daripada aspek seni bina dan ukiran. Pengaruh seni India dapat dilihat pada hari ini iaitu pada kuil-kuil yang dipenuhi dengan ukiran halus dan motif dewa-dewi. Bukan itu sahaja,
dapat dilihat juga pada bangunan-bangunan lama dan masjid awal yang mempunyai ukiran bunga, garisan geometri dan bentuk kubah yang turut dipengaruhi oleh ciri India. Kesan daripada pengaruh India ini bukan sahaja membentuk sebahagian daripada budaya India tetapi turut memberi kesan kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Pengaruh ini menjadikan identiti budaya Malaysia pada hari ini begitu hebat, indah dan juga berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada doktor yang dihormati, nama saya Nurul Nadirah binti Mat Taufik, A211094. Jadi, saya akan meneruskan perbincangan tentang pengaruh idea dan amalan etika melalui peradaban Cina. Peradaban Cina merupakan antara tamadun tertua di dunia dan telah memberikan pengaruh besar dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya serta amalan etika. Peradaban ini menekankan nilai moral dan etika melalui ajaran Konfusianisme iaitu sistem falsafah dan cara hidup yang diasaskan oleh Konfusius pada abad ke-6 sebelum Masihi. Dari segi sosial, penekanan terhadap institusi kekeluargaan khususnya keluarga besar telah mewujudkan sokongan sosial yang kukuh dalam masyarakat Cina. Dalam bidang ekonomi pula, nilai kerja keras dan disiplin telah mendorong perkembangan sektor perdagangan, perniagaan dan industri. Pengaruh besar juga dapat dilihat dalam bidang pendidikan di mana masyarakat Cina menitik beratkan kecemerlangan akademik, amalan menghafal serta disiplin mental yang menjadi asas budaya belajar mereka. Selain itu, warisan budaya dan seni seperti kaligrafi, ukiran, lukisan dakwat serta seni opera turut menggambarkan kekayaan peradaban ini. Di samping itu juga, mereka turut meraihkan perayaan penting seperti Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh. Dalam bidang perubatan dan sains, perubatan tradisional Cina yang merangkumi akupuntur, herba dan qigong berasaskan konsep keseimbangan yin yang terus diamalkan. Pencapaian dalam astronomi, matematik dan teknologi awal mereka seperti kompas, kertas dan seramik telah memberikan impak yang besar kepada dunia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Saya Nur Intan Alia binti Rosli, A209140. Jadi saya akan meneruskan perbentangan dengan membentangkan tentang pergerakan idea serta amalan etika dan peradaban dalam masyarakat Melayu dari segi pengaruh dari Timur Tengah. Pada peringkat awal, perkembangan ajaran Islam di alam Melayu bermula sekitar kurun ke-7 Masihi di mana penyebarannya berlaku melalui hubungan perdagangan dan juga pedagang Arab yang datang ke rantau ini. Kedatangan mereka turut membawa perubahan besar terhadap etika dan peradaban masyarakat Melayu. Yang pertama, dari aspek perundangan, di mana dari aspek ini telah wujud undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka yang telah menggabungkan unsur-unsur undang-undang Islam dalam sistem pentadbiran dan juga pemerintahan di alam Melayu. Seterusnya, dalam sistem pemerintahan pula, konsep beraja berasaskan prinsip khalifah telah diamalkan dan diperkenalkan, di mana raja telah dianggap sebagai pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat dan juga agama. Selain daripada itu, pengaruh Islam juga ketara dalam cara hidup masyarakat. Hal ini termasuklah dari segi amalan solat, menutup aurat dan juga meninggalkan adat atau kepercayaan lama yang bercanggah dengan syariat Islam. Dalam aspek adab pula, masyarakat Melayu telah menerapkan amalan seperti memberi salam, membaca doa sebelum dan selepas makan serta menjaga akhlak seharian dalam kehidupan. Dari sudut agama, rukun iman dan rukun Islam telah menjadi asas pegangan hidup masyarakat Melayu, manakala kepercayaan seperti animisme telah ditinggalkan sepenuhnya. Dari segi aspek kebudayaan pula, pakaian masyarakat Melayu turut berubah kepada gaya yang lebih menutup aurat, manakala dalam kesenian seperti seni kaligrafi, ukiran Islam dan juga seni bina bercirikan Timur Tengah mula berkembang. Dalam sistem ekonomi, larangan riba telah
dipraktikkan dalam urusan jual beli sebagai satu bentuk etika yang mengikut muamalat Islam. Baiklah, yang akhir sekali, dalam aspek pendidikan pula, pondok dan madrasah telah muncul sebagai pusat pembelajaran Al-Quran yang telah melahirkan ulama serta tokoh ilmu dalam kalangan masyarakat Melayu. Jadi secara keseluruhannya, kedatangan Islam dari Timur Tengah ini telah membawa perubahan dan pengaruh yang besar kepada etika, budaya dan peradaban masyarakat Melayu. Hal ini telah menyebabkan ia membentuk identiti yang kita warisi sehingga ke hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Sum'an, nombor matrik A211693. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang pergerakan idea dan amalan etika serta peradaban dunia. Pertama sekali, pergerakan idea ni berlaku apabila globalisasi mewujudkan dunia tanpa sempadan melalui perdagangan, pendidikan, teknologi, komunikasi dan hubungan antarabangsa. Tamadun-tamadun dunia mula berhubung dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Apabila tamadun berinteraksi, berlaku pertukaran nilai, budaya, agama, bahasa, ilmu dan juga cara hidup. Pada zaman moden, proses ini menjadi lebih cepat melalui perkembangan dunia digital seperti internet, media sosial dan telefon pintar yang menyebarkan maklumat ke seluruh dunia dalam masa yang sangat singkat. Kesannya, peradaban hari ini menjadi semakin rencam, terbuka dan bercampur. Kita dapat lihat wujudnya peradaban kacukan di mana identiti masyarakat tidak lagi berpaksikan satu budaya sahaja, tetapi terbentuk daripada gabungan pengaruh global. Namun, proses ini juga membawa cabaran kerana amalan setempat berpotensi untuk menjadi terhakis ataupun hilang keasliannya akibat tekanan budaya luar. Seterusnya, kita melihat pergerakan idea dalam konteks dunia. Salah satu pengaruh terbesar datang daripada tamadun barat, terutama melalui penjajahan. Di alam Melayu, pengaruh barat hadir melalui 3 kuasa utama iaitu Portugis, Belanda dan Inggeris. Portugis datang pada tahun 1511 membawa penguasaan perdagangan dan agama Kristian serta memperkenalkan sistem tulisan Rumi. Selepas itu, Belanda mengambil alih dan walaupun fokus mereka lebih kepada perdagangan rempah, mereka tetap meneruskan pertembungan budaya antara barat dan alam Melayu. Dan pengaruh yang paling ketara datang daripada Inggeris bermula pada tahun 1786. Inggeris membawa perubahan besar dalam sistem pentadbiran, pendidikan, undang-undang dan pemikiran masyarakat. Mereka memperkenalkan konsep pemisahan agama daripada politik dan sistem demokrasi moden yang akhirnya membentuk asas kepada sistem negara bangsa Malaysia hari ini. Kesimpulannya, pergerakan idea dan amalan etika serta peradaban dunia berlaku secara berterusan melalui interaksi global. Pengaruh barat melalui kolonialisme telah memberi kesan besar dan membentuk struktur sosial, budaya dan sistem pemikiran moden sehingga mewujudkan peradaban yang lebih majmuk dan kompleks pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana Akilah binti Saharudin, A211834, akan membentangkan tentang peradaban globalisasi. Bila kita sebut tentang peradaban globalisasi, dia merujuk kepada perubahan besar terhadap cara hidup manusia hasil daripada teknologi moden. Dia bukan je tentang internet ataupun media sosial, tapi macam mana teknologi dah mengubah budaya, cara bekerja dan cara kita berkomunikasi. So, kalau kita boleh lihat kat sini, dunia tanpa sepadan. Dunia tanpa sepadan ni, globalisasi ni dia menjadikan jarak, bukan penghalang. Maksudnya, kita boleh belajar budaya luar, boleh bekerja dengan orang negara lain dan memahami isu global hanya melalui satu skrin saja. Kedua, kemajuan teknologi. Perkembangan internet, komputer dan telefon pintar telah mempercepatkan semua perkara. Maksudnya, maklumat boleh diakses dalam beberapa saat dan sangat mempengaruhi cara kita membuat keputusan dan menjalani kehidupan harian. Yang ketiga pula, media sosial. Platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan TikTok mengubah cara kita berkomunikasi. Macam dulu kita bergantung pada surat ataupun telefon pintar. Tapi sekarang semua boleh dibuat secara real time.
Ini juga menyebabkan trend, budaya dan pandangan dari seluruh dunia. Yang keempat, kesan terhadap budaya dan nilai. Globalisasi ni dia membawa budaya luar ke dalam negara kita. Contohnya, makanan, fashion, muzik dan gaya hidup. Ada yang positif, seperti lebih terbuka dan kreatif, tapi ada juga yang cabaran seperti hilangnya identiti budaya jika tidak dikawal. Dan yang terakhir sekali, kesan terhadap berbagai bidang. Jadi dalam politik, ekonomi, pendidikan dan sains, globalisasi dia mempercepatkan pembangunan. So, negara bersaing secara global dan rakyat perlu lebih berpengetahuan untuk bersaing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafiqah Wafat binti Muhammad Iskandar. Nombor matrik A21.076. Saya akan membentangkan tentang konsep etika bagi sejarah pemikiran Eropah. Bagi perkembangan pemikiran sosial iaitu Aristotle, Plato dan Socrates, dia membentuk asas falsafah barat dengan menekankan moral, logik dan peranan manusia dalam masyarakat. Pada zaman Enlightenment, era ini dia menyaksikan reformasi gereja, pengaruh pemimpin agama berkurangan dan wujudnya pemisahan antara agama dan politik. Bagi revolusi Perancis pula, sistem beraja digantikan dengan republik yang membawa idea liberty, equality, fraternity serta pembentukan konsep nation modern. Bagi revolusi industri, munculnya nilai individualisme, hak asasi, demokrasi dan penyelidikan saintifik yang membentuk masyarakat lebih rasional serta berasaskan undang-undang dan institusi. Bagi kemajuan komunikasi dan pengangkutan, inovasi ini dia mempercepatkan pertukaran maklumat dan pergerakan manusia, mengubah cara masyarakat berhubung. Bagi perdagangan sedunia pula, ekonomi berubah daripada sistem mencintai kepada kapitalisme global sekaligus memacu proses globalisasi. Untuk kolonial dan pasca kolonial pula, Melaka, Penang, Singapura dan Perak, pentadbiran kolonial memisahkan agama dan politik, kerajaan mengurus tadbir dan hukuman. Sementara Sultan pula menjaga budaya dan agama Islam yang menyebabkan Islam lebih tertumpu kepada aspek pensyariatan. Pada tahun 1957 sehingga 1969, selepas merdeka, banyak ilmu kolonial diteruskan dan negeri masih memegang urusan budaya serta agama. Pada 1970 sehingga kini, unsur ilmu kolonial masih wujud, namun kerajaan mula mengarusberdanikan Islam dalam proses modernisasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini binti Tirmizi, nombor matris A208942. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang konsep peradaban. Untuk memahami konsep peradaban di rantai rasa ini, kita perlu melihat kesan kolonisme dan pasca kolonisme. Zaman penjajahan bukan sahaja mengubah struktur politik dan ekonomi, tetapi membawa masuk cara berfikir baharu yang berasaskan materialisme, positivisme dan individualisme. Menurut Furnival pada tahun 1948, masyarakat kolonial itu dicirikan oleh hubungan sosial yang tidak lagi berasaskan nilai komuniti, tetapi lebih tertumpu kepada adat, autoriti, kepribadian dan keterikatan agama. Beliau menggambarkan masyarakat kini sebagai berhierarki, berpecah dan sukar berubah kerana setiap kelompok hidup dalam ruang sosialnya tersendiri tanpa integrasi sebenar. Inilah asas yang membentuk kreativiti peradaban pasca kolonial, nilai pertembungan antara nilai tradisi moden yang dibawa oleh kuasa barat. Seterusnya kita dapat melihat perbandingan antara corak pemikiran timur dan barat yang turut mempengaruhi pembentukan peradaban. Di satu pihak, barat lebih bersifat individualistik iaitu menekankan hak, autonomi dan kebebasan peribadi. Timur pula lebih cenderung kepada kolektivisme di mana komuniti, keluarga dan harmoni sosial itu diberi keutamaan. Barat berasaskan pemikiran rasional dan ilmiah, manakala Timur sering dilihat sebab lebih emosional dan intuitif dalam memahami realiti. Dari segi worldview pula, Barat mempromosikan nilai
generalistik dan sedangkan Timur lebih partikularistik, iaitu nilai yang terikat budaya dan konteks. Sistem sosial Barat lebih bersifat terbuka, memberi ruang kepada perubahan, sementara banyak tradisi Timur lebih tertutup menjaga kesinambungan adat. Jika Barat lebih menekankan aspek sekular, Timur pula melihat kehidupan melalui lensa spiritual dan makna metafizik. Pertembungan dua cara inilah yang akhirnya membentuk identiti peradaban moden di Malaysia, iaitu gabungan nilai Timur yang meraih harmoni serta nilai Barat yang mengutamakan rasional dan pentadbiran efektif. Kemudian, kebangkitan Islam pada tahun 1970 melalui gerakan seperti ARBIM, ARKAM dan Jemaah Tabligh telah membuka fasa baru kesedaran keagamaan, spiritual dan sosial masyarakat Melayu. Selain itu, masyarakat turut dibentuk oleh kepelbagai agama seperti Islam, Kristian, Hindu, Buddha serta kepercayaan tradisi. Pertemuan agama-agama ini bukan sahaja mencorakkan amalan sosial tetapi membentuk etika dan cara fikir masyarakat majmuk. Secara keseluruhannya, pertemuan dan pergaulan peradaban yang pelbagai di alam Melayu ini, iaitu dari warisan tradisi, pengaruh kolonial, pertembungan Timur Barat hingga kepelbagaian agama, telah membentuk satu etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Secara kesimpulannya, pergerakan idea dan amalan etika di alam Melayu sebenarnya dipengaruhi lebih oleh agama, adat, perdagangan yang lebih daripada India, China dan juga Timur Tengah. Dan ini tiga membentuk nilai, sosial, bahasa, seni dan pendidikan alam Melayu. Bagi yang pihak Islam, mereka memperkukuh sistem perundangan, adat dan cara hidup beretika. Manakala pengaruh Barat pula melalui kolonialisme, mereka membawa kepada pentadbiran moden, undang-undang dan juga pendidikan. Globalisasi hanya membantu kita dalam mempercepatkan penyebaran budaya, teknologi dan nilai etika, tidak mengira sempadan, dan ia amat membantu Malaysia untuk menjadi negara yang unik, menggabungkan tradisi, agama dan rasionalisme moden. Akhirnya, peradaban Malaysia mencerminkan kepelbagaian budaya, keharmonian sosial dan kerjasama global.